Apakah beza di antara dua unit Restruct ini? So sekiranya kamu tak tahu, unit ni nama dia adalah Restruct. So ni pun sama, nama dia adalah Restruct. So Restruct ni biasanya digunakan di company yang ada racking. So untuk tempat-tempat yang nak buat loading ataupun storage yang tinggi, biasanya orang akan gunakan Restruct. Sekarang kita start dengan unit ini dulu ya. So ini adalah stand-on Restruct. Stand-on Restruct tu maksudnya bila driver nak pandu, dia kena diri macam ni. Untuk stand-on Restruct, kalau kamu tengok dia punya lebar dia lagi kecil kalau kita bandingkan dengan unit sit-on Restruct. Selain daripada kelebaran, dia punya turning radius. So kawasan ataupun space yang diperlukan untuk putar tu lebih kecil berbanding dengan stand-on Restruct. Sebab dia punya lebar dan turning radius kecil, stand-on Restruct ni lebih sesuai untuk digunakan di kawasan-kawasan yang mana racking dia adalah lebih sempit. Tapi untuk stand-on Restruct, ketinggian maksimum dia adalah terhad. So kebanyakan daripada stand-on Restruct, ketinggian maksimum dia adalah 6 meter. Sometimes kita boleh dapat unit yang ketinggian dia adalah 7 meter. Contoh unit seperti macam ni. Untuk stand-on Restruct, jenama ataupun brand yang kita boleh nampak di kebanyakan tempat adalah Toyota. So stand-on Restruct ni biasanya adalah buatan negara Jepun. Sekarang kita pergi pada unit ini pula. Nama untuk Restruct ini adalah sit-on Restruct. So untuk pandu unit ni, driver boleh duduk dekat sini, relax. Yang ni stand on, kena diri, so akan jadi penat. Tapi yang ni boleh duduk dan gunakan. So untuk sit on Restruct, kamu boleh tengok dia punya lebar lebih besar berbanding dengan stand on Restruct. Sama juga dengan turning radius. So turning radius yang diperlukan untuk unit ni, maksudnya lah kawasan untuk berputar. Turning radius untuk unit ni lebih tinggi ataupun lebih besar berbanding dengan unit stand on Restruct. Lagi satu mask sekarang kita dah buka sebab kita nak deliver unit ni. Tapi ketinggian maksimum untuk sit on Restruct adalah 12.5 meter. Okay, yang stand on ni biasanya 6 meter. Yang ni dua kali ganda 12.5 meter. So ni dia mask. So untuk unit ni mask dia adalah 9.5 meter. Tapi ketinggian maksimum tu boleh cecah 12 meter lebih. Unit sit-on Restruct ini biasanya digunakan di kawasan-kawasan storage yang besar. Okay, contohnya seperti warehouse yang ada dekat Port Klang ataupun Johor Port ataupun PTP Port di mana racking dia memang tinggi dan jarak di antara racking tu memang besar. So di tempat untuk tu lebih sesuai untuk gunakan sit-on Restruct. Sekarang kita cerita tentang kos pula. Untuk beli Restruct stand-on ataupun sit-on, harga dia hampir sama. Untuk unit Recon lah. Kalau unit baru sit-on Restruct ni, dia lebih mahal kalau banding dengan stand-on Restruct. Sekarang kita cakap pasal repair dan maintenance pula. Untuk repair dan maintain unit stand-on ni senang. Sebab ni buatan Jepun So memang dia punya sistem semua user friendly lah. Tapi untuk repair unit sit-on Restruct ni, ini biasanya buatan negara Europe, contoh macam UK ataupun Australia. So yang ni dia ada banyak sensor dan sistem. Kalau nak repair unit sit-on ni memang kena specialist lah ataupun pakar. Itu saja beza di antara unit stand-on Restruct dengan sit-on Restruct. Harap video ni dapat membantu anda. Jumpa lagi. Bye-bye.